Memang UKMI ni nak masuk dia, kita kata less competitive. Kita tak cakap senang kita cakap less competitive berbanding saluran UPU. Sebab apa UPU ni kita faham lah, student pun setiap tahun yang cemerlang makin ramai. We want to lahirkan lebih ramai expert and not a mediocre expert. Kita dah banyak mediocre. Tunggu dan lihat. Dia expert, bidang tu tunggu dan lihat. We don't want to produce that kind of expert anymore. We want someone yang boleh have a big impact kepada negara. Dia mesti talented. Bila orang tu talented, bidang yang dia tu minat dia dan dia ada ability dalam bidang itu, dia boleh buat banyak perubahan yang besar pada negara. Dia bukan tunggu dan lihat orang suruh boleh buat. Dia boleh kreatif. Sebab itulah Asasi Pintar diwujudkan untuk melahirkan pakar-pakar daripada UKM in the future. Kita punya employability rate untuk tahun ini UKM 95%. Maknanya daripada 100 orang tu 95 tu mesti dapat kerja. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke Generasi Varsity. Jadi yang dibawakan oleh UKM Shape, Hub Pendidikan Sepanjang Hayat Anda. UKM Shape ni apa? Dia salah satu pusat pendidikan perbentukan lanjutan untuk program saluran terus, warga bekerja, nak belajar secara online. So inilah UKM Shape. Okey. Jadi Shaping. So, shaping. Awak buat bulat, saya Saya pas segi. buat bulat, saya buat triangle. Bulat. Okey. Saya buat love. UKM Shape. Shape. Sambung. Sambal. Okey, jadi hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan saluran alternatif. Jadi apa itu saluran alternatif? Saluran alternatif yang mana tu, Cik Azad? Okey, kita ada Dia beberapa macam jalan alternatif. jalan alternatif lah. Kalau contoh, kita nak masuk kepada first degree ataupun program-program master PhD ni, kita perlu melalui pusat pendidikan, pusat pengurusan akademik UKM, iaitu melalui UPU. Okey. Tapi sekarang kita ada lagi satu saluran kita panggil sebagai saluran alternatif, iaitu jalur terbuka. Direct intake. Direct intake. Jalur terbuka. Jalur terbuka. Memang ni mesti buatan kita ayat macam ni. Jadi Konotasi lagi jalur terbuka. saya belum keluar lagi perkataan pelik-pelik ni. Maklumlah. Jadi hari ni, okey, saya nak keluar perkataan pelik lepas ni. Kita nak serakinkan sedikit sebanyak apa itu jalur terbuka ataupun saluran alternatif ke UKM. Mungkin anda boleh terang sedikit apa jalur saluran alternatif yang kita ada. Sebagai contoh, first degree kita. Aman. Contoh dia, First degree untuk kita, saluran terbuka lah. Saluran terbuka. basically kita untuk saluran terbuka dari intake ni kita ada untuk semua program degree kita yang kita tawarkan melalui UPU lah. Nama dia Nama dia UKM I tu apa? I. itu Okey, saya cerita Apa sikit lah. sebenarnya? UKMI ni sebenarnya, I itu adalah international. Pada mula asalnya kita buka pada tahun 2017. Dia memang kita buka untuk antarabangsa sahaja. Tapi lepas tu kita nampak ada keperluan untuk kita ambil juga pelajar-pelajar lokal. ada pasarannya lah. Ada pasarannya. Jadi sebab tu kita mengekalkan je nama UKMI tu. Jadi I tu sebenarnya dia nak jadi branding sajalah. Kelebihannya apa Cik Iman? Tapi selalu saya cakap lah kan, dekat orang saya akan cakap UPU kita memang akan fight lah. Okey. Matrik contoh macam kita tahu Cik Syami sebelum ni ambil BBA, sekarang matrik bukan matrik, kita panggil merit untuk BBA 99, betul tak? Betul, 99.18. Ya betul, 99.18 baru cek semalam. Itu untuk masuk ke program BBA UKM. Belum masuk program-program lain lagi. Dan yang awak cerita tu adalah program paling popular Paling dekat popular UKM. dekat Maknanya kelebihannya macam mana? Kelebihan dia direct adalah A? awak lepas minimum requirement kita, sebab minimum requirement sebenarnya okey sahaja kan. Ramai orang boleh lepas, tapi merit tu orang yang paling tinggi je yang boleh lepas. Okey. So asalkan awak dah mohon, awak lepas requirement, awak kalau program ada interview, awak lepas interview, first come first serve. Betul. Sekarang first serve. Itu yang terbaiknya untuk orang kata jalur-salur alternatif ni lah. Jadi hari ni kita akan ada beberapa guest, beberapa tamu jemputan daripada dalaman UKM Shape, iaitu daripada kita punya projek-projek manager kita yang akan bercerita tentang UKMI. Lepas tu kita akan ada Asasi Pintar, Betul. dan juga kita ada postgraduate antarabangsa. Dan yang paling baru kita ada HEET, Higher Education English Test. Yang ini sebenarnya
Ramai orang kat Malaysia ni tak tahu lagi apa itu HIT. Part time mana part time? Part-time belum lagi. Part-time Part-time lagi? nantilah. Oh. Part-time episod ke depan. Okay. Dan ni kita cerita yang full time dulu. Faham? So itulah semua sedikit yang kita akan Bercerita untuk pada hari ini. Ya. Jadi kita akan ke segmen seterusnya. Jadi kita berehat dahulu. Alright, Assalamualaikum. Kembali lagi kita untuk segmen yang pertama. Jadi hari ini kita very honourable. Kita ada Dr. Rolinda as mantan pengarah untuk Pusat Genius. Selamat datang doktor, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang doktor sebelum kita bercerita tentang asas kita. Okey, terima kasih saudara. Baik, sedikit latar belakang lah. Saya dalam bidang pendidikan ni bermula daripada tahun 1990, iaitu dalam pendidikan sekolah menengah biasa, aliran perdana biasa, kemudian kepada menjadi pensyarah di Institut Pendidikan Guru, melatih guru-guru di Malaysia, dan daripada situlah saya dipelawa untuk bersama dengan program di UKM, itu masa itu dikenali sebagai Pusat Permata Pintar, untuk membimbing pelajar-pelajar pintar dan berbakat yang dicari oleh Pusat Permata UKM seluruh Malaysia. Jadi sebagai kaunselor dan dalam bidang psikologi, saya diminta untuk membimbing anak-anak pintar ini. Jadi di situlah saya bermula di Permata Pintar tahun 2013, dan sebenarnya daripada 2012 saya dah mula masuk untuk guide waktu petang kerja, selepas kerja di IPG datang ke Permata Pintar untuk buat program dengan pelajar-pelajar as a counselor lah. Tapi dalam tahun 2013 saya betul-betul berhijrah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia di IPG itu, pergi terus menyumbang bakti di UKM dengan ada tujuan, ada sebabnya. Tapi saya bermula dari situ sehinggalah bermula sebagai kaunselor, dan kemudian kepada HEP, kemudian kepada timbalan dan kepada pengarah. Tapi subjek yang saya ajar adalah untuk pelajar asasi pintar. Saya dua alam, saya mengajar asasi pintar dan bersama sama saya juga mengajar budak-budak kolej pintar berbakat. Jadi saya nampak dua-dua kumpulan pelajar yang very gifted and they very high achievers. Macam di asasi ni high achievers, pencapaian tinggi. Tapi di pintar tu budak yang betul-betul pintar, gifted lah. Itu sejarah saya lah. Dan saya masuk, dan sampailah saya 2023 Oktober saya bersara pencen, cukup 60 tahun. Dan sekarang kembali untuk menyumbang daripada belakang untuk support meneruskan UKM punya hasrat lah, insyaAllah. Baik. Okey doktor, kalau daripada cerita doktor tadi, kita boleh dengar asas pintar, kolej pintar, dan ramai sebenarnya yang nak tahu berkenaan dengan asas pintar ni. Asal muasalnya, kewujudannya tu bagaimana? Asal-muasalnya, okey. Alright, asasi pintar ni sebenarnya satu program persediaan ya ke universiti. Sebenarnya dia bermulanya memang program Permata Pintar untuk anak-anak pintar yang berusia daripada, kita ambil pada mula-mula kita ambil daripada tingkatan 4-5, tapi pada tahun 2014 istilah saya, kita mula ambil daripada tingkatan 1 umur 11 tahun ya. Patutnya 11 tahun tu mereka ada di sekolah. Betul. Tapi oleh kerana gifted ni dia advance in terms of cognitive ability, kebolehan dia, jadi kita bawa dia ke Permata untuk kita pecutkan menyediakan pembelajaran sesuai dengan keperluan kognisi dia. Itu maksud Permata Pintar. Jadi bila kita memikirkan pengurusan pada ketika itu, memikirkan kita tidak mahu ada berlaku keciciran. Ya, anak-anak pintar ni tak sama macam anak-anak yang high achievers. Kerana anak pintar ni dia memang ada kebolehan kognisi yang sangat tinggi ya, dengan tahap-tahap yang berbeza-beza, tapi dalam masa yang sama mereka ada banyak isu psikologi. Sebab kalau kita tengok gifted, kepintaran kognisi dia tahap ni, tapi dari segi kepatangan emosi, kematangan sosial, spiritual di tahap umur dia sebenar. Betul. Walaupun umur dia 12 atau 11 atau 12 tahun tu, tapi mental age dia tu mungkin kadang-kadang 17 18. Dan pernah kita ada mental age 21, pernah ada. Jadi bayangkan budak mental age 21 berada dalam badan budak umur 11 12 tahun. Banyak isu psikologi. Jadi kita tahu akan berlaku banyak keciciran sebab lagi budak pintarnya dia bukan untuk semua subjek. Bukan semua subjek dia bagus. Katakan kita boleh dapat A kan. Dia fokus. Kalau dia kata dia fizik lah mati hidup dia fizik. Makan, mandi semua fizik. Sebab kepala dia ke arah itu menjurus specialization. Ada yang semua tapi bukan semua.
Jadi bila begitu kita tahu akan berlaku tendensi keciciran kalau kita tak bantu mereka ini untuk masuk ke tertiary, ke pengajian tinggi. Sebab itu dapat idea pada ketika itu untuk memikirkan apa laluan untuk masuk ke universiti. Of course lah kita wujudkan satu program persediaan untuk ke fakulti di universiti kita. Sebab anak-anak ini diamanahkan di tempat kita. Mandat diterima daripada Ministeri Jabatan Perdana Menteri untuk UKM menguruskan anak ini. So kita kena menyediakan laluan pathway yang mencukupi untuk dia menjadi berbakat yang tersolah untuk menyumbang kepada negara pada masa depan. Itulah wujudnya Asasi Pintar yang asalnya bertujuan untuk menyalur pelajar pintar kita ini kepada tertiary level. Nak masuk ke fakulti kena ada asasi dulu kan? Betul. Sebab itu wujudnya asasi. So jadi dah terjawab lah dari mana sebenarnya datang Punca. asas Asal je tu. ya. Dan bila kita tengok makin hari kita dah publicize Asas Pintar ni, dah masuk program UPU, lepas tu dia dah ada pula di dalam, sekarang kita panggil sebagai direct intake punya laluan. Direct intake commission. Dan insya-Allah kita akan ada asasi untuk international pula lepas ni. Telah ada pun dah bermula. Jadi kenapa doktor? Kenapa Asasi Pintar itu perlu menjadi pilihan sebenarnya? Okey. Asasi Pintar ini kalau kita lihat dari segi kurikulum dia, ya, struktur dia, kurikulum dia. Jadi kurikulum dibangunkan untuk Asasi Pintar ni bukan bukan seorang punya kepala. Dia beberapa punya idea daripada fakulti A, fakulti B, psikologinya, FST-nya, kemudian law-nya. Mereka ni berbincang macam mana nak buat satu asasi yang sesuai untuk budak pintar yang boleh jadi feeder kepada fakulti masing-masing. Jadi the thinkers pada ketika itu memikirkan subjek-subjek yang perlu ada dalam struktur asasi ini. Dia mesti subjek yang sesuai untuk memenuhi kognisi budak-budak ni, ya, dan sesuai untuk kita kata the tier 1 punya pelajar lah untuk kita fit kepada yang fakulti, ya. Jadi bila kata kenapa Asasi Pintar, sebab dalam kursus yang kita wujudkan itu, kursus-kursus itu memang satu-satu kursus yang saya rasa sangat challenging adalah research, ya. Research skill is wajib. Asasi Pintar bukan hanya di pelajar pintar aja belajar buat research. Mereka belajar pemata pintar memang buat research. Itu memang daripada tingkatan 1 dah buat research, ya. Tapi untuk asasi ni kesinambungan. Dia buat research sebab kita ni berada dalam university research. Itu pertama. Yang kedua, anak pintar ni dia punya kepala memang meneroka. Dia bukan belajar rote learning macam hafal, tengok, ikut apa dalam buku sendiri. Dia explore. Bila explore, dia kena ada something yang boleh meraihkan kognisi mereka yang berkembang tu. Ada research. Research ni pula dia kena buat a full blown research. Bukan research yang macam conceptual paper. Dia kena buat kajian. That's why mereka kata orang tu di campus ada supervisor, di fakulti ada mentor. Lepas itu mereka buat research yang full, pergi lab, makmal di FST, pergi makmal di Embiosis. Jadi mereka ni saya dapat kenapa di sinilah tempat nak menjana kesarjanaan pemikiran orang-orang yang berfikir di luar kotak ini. Berfikir di luar kotak sebab mereka nak explore, nak cari sesuatu yang baru, nak memenuhi apa keinginan, kefahaman dia kan. Jadi kalau kita kenapa mata pintar, sebab pada yang saya faham lah, challenge untuk budak-budak pintar, budak-budak yang pintar ini, dia bukan belajar seronok yang biasa-biasa tu, main-main tu. Challenge bagi dia yang mencabar kognisi mereka. Apa yang dia lagi nak cari. Sebagai contoh, ya, saya pernah tahun pertama saya berada di Melaka, student saya adalah sekarang pelajar tu dah jadi penganalisis politik dah. Saya mensupervise dia punya research. Itu dia kaji apa? Dia budak autism tapi dia pintar. Ya, budak autism pintar tapi dia belajar, dia kaji. Saya ingat sampai sekarang, setiap jalan bidik saya tu bawa botol yang isi anak-anak. Dia mengkaji kehidupan anak-anak ini. Termite. Dia kaji semua. Hari ni berapa ekor, berapa masuk, dia kaji cycle bila dia beranak, bila ni dia tahu mana bapa, mana mak, mana anak yang baru beranak. Dia tahu ini budak yang sangat teliti. Itu budak pintar ni unik. Dia tu unik. Kadang orang kata kalau pelik, tapi bagi saya anak ini adalah unik, ya. Unik sangat dan saya sangat kagum dan subhanallah. Syukurlah melihat mereka ni. Tuhan anugerahkan pemikirannya yang begitu dalam. Bila dia minat sesuatu itu, dia akan buat sampai dalam. Begitu. Jadi inilah yang kita sediakan khusus
khusus research untuk budak ni. Dan kalau kita lihat subjek matematik yang aras tinggi, yang belajar di first year atau second year universiti, mereka dah belajar. Ini adalah untuk memenuhi keperluan kognisi mereka yang tinggi. Ya, itu sebab kita kata bagi mereka yang nak challenge diri mereka dari segi kognisi, kalau dia rasa tak puas, pemata pintar atau asasi pintar lah tempatnya. Okay? Sebabnya kalau kita tengok doktor, kalau kita selalu keluar untuk Promosi. saya selalu untuk promosi, saya selalu mendapat soalan apa kelebihan asas pintar. Jadi doktor dah menjawab dah dengan panjang lebar dan yalah, hari ni kita dah dapat jawapan kenapa asas pintar, mana datang asal muasalnya, dan why you need to choose asas pintar. Mungkin ada sedikit lagi yang kita boleh kupas sedikit doktor berkenaan dengan asas pintar ni. Kalau kita tahu asas pintar ni susah nak masuk, dia perlu ada 7 A minus, perlu orang kata perlu cantik lah, dia perlu high ability students lah. Tapi pada pandangan yang selalu berada di dalam asas ni, keperluan itu adalah wajib ataupun sebenarnya ataupun dia boleh jadi the secondary untuk asas pintar ni sebenarnya. Adakah dia wajib, memang perlu ada high ability, ataupun dia sebenarnya ada as a pendorong sahaja untuk mereka meneruskan asas pintar ni? Okey. Kalau lihat kepada subjek, ya, kalau semester 1 dia ada subjek, kalau dia ada 2 aliran, satu aliran sains tulen, satu aliran sains sosial. Kalau sains tulen itulah biasa yang pelajar lihat sangat suka kan. Biasa subjek bio, fisik, chemistry. Dan kalau di fakulti di universiti lain, asasi lain, mungkin dia ada subjek matematik, matrikulasi matematik. Tapi di tempat kita belajar, anak-anak kita belajar penangkulan mantik, ya, dan statistik. Dan semester 2 pula kita belajar kalkulus vektor yang mungkin subjek yang sangat tinggi. Jadi subjek-subjek ini sebenarnya kalau mereka pelajar itu memang ada high ability dalam bidang matematik, memang fokus matematik je kan, Olympiad punya student lah, memang sangat minat matematik, benda ni jadi keseronokan mereka boleh bawa, sebab memang itu bidang dia. Sebab saya kata tadi, asas pintar asalnya kita start dengan untuk budak pintar kan. Budak pintar ni dia memang fokus on one area. Kalau dia on matematik atau on fizik misalnya, astrofizik, memang all out, dia boleh pergi dalam. Tapi bagi pelajar-pelajar yang high achiever, dia datang daripada luar, daripada high SPM 9A ke 10A ke atas 11A pun, mereka ni biasa dengan pembelajar, kita panggil mereka academically talented student. Talented yang dia belajar, hafal, latih, buat drilling sebagainya, dia dapat skor yang baik. Jadi dia ingat itu mencukupi. Tapi dia dia tak boleh menjiwai sebab itu bukan dia punya minat yang mendalam. Jadi sebab itu kita kata, kalau nak jadi kata betul-betul nak masuk mata pintar ni, nak enjoy, you kena bersedia. You kena bersedia bahawa you dah ada academic achievement itu, tinggal you nak kena rangsang lagi dengan cari minat yang mana. Sebab itu kita sediakan bio, fisik, chemistry, matematik. So tengok mana bidang yang you rasa betul-betul yang you incline tu, sebab nanti you akan masuk ke fakulti dalam bidang yang you akan minat juga. You kalau katalah contoh dia masuk fizik ataupun medik, misalkan kebanyakan masuk situ medik lah kan, you must be very strong in your biology. At the same time you must have very strong in other science subject and mathematics. Tapi cumanya ada ketika yang disoal pada saya, untuk masuk medik tak perlu pula calculus vektor. Calculus vektor mungkin for engineering student kan. Itu sedang dibincang, sedang disediakan, dah dibincang dan dirancang semula, mungkin disemak semula. Sebab itu nanti kita akan ada in the future penjurusan asasi. Kalau untuk jurusan katalah contoh nak masuk sains sukan kan, dia dah ada perbincangan, saya nampak dah bermula antara fakulti pendidikan dengan pemata pintar untuk buat satu design, satu asasi yang menjurus kepada bidang itu, khusus terus kepada sukan contohnya, atau lagi untuk law, undang-undang khusus kepada law. Jadi orang yang memang minat kat situ, biasanya kalau orang tu minat bidang itu, dia akan all out, dia akan boleh, sebab dia ada ability dan dia boleh achieve. Jadi kita nak lahirkan star performance. Bakat ni kita punya teraskan. T is talent, bakat. So bakat ni kena groom daripada tingkat bawah.
bukan daripada masa dah masuk first year third year. Betul. Dia mesti daripada asasi atau in fact sebelum tu lagi. Daripada asasnya. Asas dia kena clear. Kalau kita ambil at the moment kita ada a general one. A general, budak tak tahu lagi nak masuk mana kan. Tak tu yang kata budak yang bidang sains sosial dia memang tak boleh masuk yang bidang biologi ni, bukan bidang dia sekarang. Lepas tu kita buka kepada sains sosial. So you have to check yourself lah. You have to check your ability satu, and your high achievers itu untuk that particular subject. Satu kredit untuk dia kalau dia ada value added, tapi bila dia ada value added dekat situ, dia kena strengthen to stimulate, untuk rangsang bagi membolehkan dia boleh menyantuni subjek-subjek yang ada dalam asasi pintar ini. Itulah sebab kita nak hantar ke fakulti biar the best brain kan, the best brain dan the best competence, biarlah mereka memula daripada awal. Itu masalah. Okey, baik. Mungkin itu sahaja daripada asasi pintar, penjelasan yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kita bincang lagi rasanya banyak lagi yang kita nak bincangkan, tapi itu sebenarnya yang kita nak ambil tahu. Kalau pelajar-pelajar ni yang datang selalu soalannya itu berkisar begitulah. Tapi apa yang kita nak saya boleh tekankan di sini, which is apa yang dipandang oleh Universiti Kebangsaan Malaysia buat masa sekarang adalah ability. Maksudnya pengkhususan kebolehan. Apa kebolehan seseorang, itu yang kita cuba nak groom talent. Yes. Talent have to groom from very early stage. Ya, bukan dah masuk first year, second year baru nak tahu talent apa, bakat saya. Kita talent kan dekat sini. Jadi pada awal kita dah groom, jadi dia bila dia keluar besok expert. We want to Ah. lahirkan level expert and not a mediocre expert. Kita dah banyak mediocre. Tunggu dan lihat. Dia expert, bidang tu tunggu dan lihat. We don't want to produce that kind of expert anymore. We want someone yang boleh have a big impact kepada negara. Dia mesti talented. Bila orang tu talented, bidang yang dia tu minat dia dan dia ada ability dalam bidang itu, dia boleh buat banyak perubahan yang besar pada negara. Dia bukan tunggu dan lihat orang suruh boleh buat. Dia boleh kreatif. Ya? Sebab itulah asasi pintar diwujudkan untuk melahirkan pakar-pakar daripada UKM in the future. InsyaAllah. Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita ke segmen seterusnya. Baik, kembali semula kita ke Generasi Varsity. Hari ini kita, episod kali ini, segmen kali ini kita rakam kat tempat yang berlainan sikit dengan host yang lain. Saya perkenalkan host dulu, Encik Izul dari pemasaran. Ya, Cik Izul, betul. cakap sikit Cik Izul. So Cik Izul lah, Izul lah. Izul lah, kita tak Encik lah. Okay, thank you lah sebab jemput. Satu peluang yang terbaik lah untuk perkenalkan diri. Okay, sebab kita semua sebenarnya dalam satu wing yang sama kan. Betul. Dalam wing pemasaran. Jadi Cik Izul, Izul sebenarnya adalah orang yang berada di dalam betul-betul bahagian pemasaran lah. Ya, betul. Macam kami host-host yang lain sebenarnya di bawah projek. Betul. Itulah perbezaan kami. Tapi kita kat mana sekarang? Kita sekarang ni kita berada di Anjung Santai. So basically tempat ni tempat kita lah sebagai staff Untuk bersantai, Untuk bersantai lah, untuk untuk waktu rehat. tempat yang selesa kan, untuk kan selain daripada kita berehat di pantry dan sebagainya, kita boleh rehat di sini. Okay, tapi tak apalah, jangan kita buang masa. Okay. Okay, kita perkenalkan kita punya guest hari ni. Okay, guest kita ni memang famous kat UKM Malaysia sebab program daripada projek yang di-handle oleh beliau adalah program yang paling ramai student. Jadi saya perkenalkan Akmal Haris. Saya Akmal Akmal juga. Hakim. Akmal Haris. Akmal Haris Akmal Hakim. dari projek dua projek Projek satu satu, UKMI. projek satu. Okey, biasa kita nombor-nombor ni kita silap sikit. Lagi oi, Akmal boleh Okay, kenalkan diri? nama saya Akmal. Okey. Akmal Haris, ini Akmal Hakim. So, saya menguruskan projek UKM International. Ataupun UKMI lah kita panggil. So betul lah macam Akmal cakap tadi, program UKMI ni memang program yang paling tinggi jumlah permohonan dan paling ramai pelajar buat masa ni. So memang penting lah untuk kita sharekan benda ni ke awam. Selalu dalam setiap projek ataupun bahagian ni dia ada banyak, dalam tim tu ada banyak orang. Tim Akmal berapa orang dalam? Okey, itu yang uniknya.
Tim kita dalam projek ada 3 orang termasuk saya. Okey. Tetapi kita dibantu oleh tim marketing dan projek-projek lain lah. Maknanya kita tak bekerja dekat sini secara bersendirian. Banyak projek-projek, tim-tim, bahagian yang bantu kita. Jadi sebelum tu lah saya nak tanya lebih lanjut lah kan. Apa itu UKMI? Okey. Ni sebenarnya ramai yang tak tahu lagi, orang luar lah ni maksudnya tak tahu, walaupun kita dah pergi merata Malaysia dah, tak tahu. Ada yang tahu tapi confused. Confused ni maknanya apa benda? Dia tahu UKMI ni program degree kan, tapi dia tak tahu UKMI program degree saja program degree. Secara umumnya UKM International ataupun UKMI ni adalah program sarjana muda sepenuh masa saluran direct intake. Direct intake. Maknanya kita buka kepada sesiapa yang layak memohon lah. Okey. Sebabkan nama di UKM International kan. Student yang boleh masuk tu? Student. Okey. UKM International ni dia agak unik sikit. Okey. Pertama tadi yang saya kata tadi, ada yang tak tahu kan. Ada yang tahu tapi confused. Confused ni sebab apa? Dia kata sebab program UKMI ni adakah program lain dengan program UPU kan, harus perdana. Sebenarnya tidak. Dari segi program tu adalah program yang sama dengan UPU. Contoh kan, sarjana muda pentadbiran perniagaan UPU dengan sarjana muda pentadbiran perniagaan UKMI adalah program yang sama. Cuma perbezaan dia, keunikan dia adalah dari segi saluran kemasukan tu. Okey, faham. Jadi masuk macam tu yang unik. Kalau saya nak tanya, jadi nak apply tu sekali dengan UPU ke ataupun dia ada website lain ke? Jadi nak mohon tu mesti berasingan ataupun secara direct terus ke sistem permohonan UKM lah. Tak perlu melalui UPU lagi. Dia kalau contoh saya nak mohon UPU, saya dah mohon UPU. Biasalah kalau orang yang lepas STPM ke diploma ke kan, kalau dia dah habis apa yang dia ambil mesti nak mohon UPU lah kan. So saya dah mohon UPU. Kalau saya mohon UKMI, tak efek ke saya punya permohonan UPU? Okey, ini pun satu lagi keistimewaan. Okey, maknanya calon yang mohon UPU boleh juga mohon direct intake. Sebab direct intake ni dia terbuka. Terbuka ni maknanya saya kata boleh kata sesiapa pun boleh mohon dengan syarat dia punya akademik tu setaraf dengan apa yang ditentukan oleh NQA lah. Jadi kalau macam Mal tadi kata dah mohon UPU tapi rasa risau kan. Rasa risau macam dapat ke tak dapat. Dapat ke program yang Mal mohon tadi. So boleh juga sebagai backup mohon UKMI. Dia maksudnya dia bergantunglah kepada orang yang nak mohon tu. Kalau dia dah lepas requirement, dia boleh je mohon kan. Ini saya nak highlight jugalah berkaitan dengan syarat nak masuk ni. Okey, ramai yang mungkin ada di certain tempat lain, universiti lain yang bila program direct intake syarat dia rendah sikit. Syarat berbeza sebab direct intake kan. Okey. Tapi kat UKM ni walaupun dia direct intake, syarat dia sama dengan calon yang nak masuk UPU. Maknanya contoh kan, nak masuk medik 3.8 kalau UPU kan, sekurang-kurangnya CGPA foundation dia ataupun asasi dia. Dekat sini nak masuk UKMI pun 3.8 juga. So kita tak ada kompromi dari segi syarat akademik lah. Jadi rasanya ni soalan mungkin famous amat. Yuran dia macam mana? Okey, yuran ni menarik sikit. Okey, bila kita sebut pasal direct intake, kita pun secara umumnya boleh faham lah. Direct intake ni mesti bayar penuhnya kan, which is betul. Untuk UKMI ni adalah program berbayar penuh, tak ada subsidi kerajaan. Jadi macam UPU tu kan program bersubsidi kan, UKMI ni tidak bersubsidi. Tetapi ada banyak agensi yang memberikan bantuan kewangan lah. Contohnya even MARA pun melalui TESP, YTP kan ada memberikan peluang bantuan kewangan, pinjaman boleh ubah. Lepas tu ada yayasan negeri, yayasan angkasa sekiranya mencarum. Lepas tu ada bank-bank yang ada kerjasama macam Bank Rakyat ke MBSB, Affinbank kan dengan UKM. So boleh juga mohon. Tapi kita kat UKM ni kita selalu ulang-ulang lah. UKM Syed lah terutamanya. Kenapa UKM ni requirement dia agak tinggi? Sebab kita nak mengekalkan kualiti. Sebab kita sekarang ni berada di tangga 138 di dalam dunia, nombor 2 di dalam Malaysia. Sebab tu requirement kita agak tinggi. Tapi bila kita bincang pasal requirement Amal kan, UPU tu sebenarnya lagi susah nak masuk berbanding dengan UKMI.
Betul ke tak betul? Okey. Jawapannya betul. Korang macam dah research UKMI ni. Kita tahu sikit-sikit lah sebab selalu ada lah ngah sebab kita dah satu office kan. Soalan tanya tu memang macam ngam je kan. Okey, tapi jawapannya betul. Ha. Okey, memang UKMI ni nak masuk dia kita kata less competitive. Kita tak cakap senang Kita cakap less competitive berbanding saluran UPU. Sebab apa UPU ni kita faham lah, student pun setiap tahun yang cemerlang makin ramai. Which is sistem pendidikan kita dekat Malaysia ni dah makin bagus lah. Tapi peluang nak masuk tu, universiti tu agak limited kat situ. Terutamanya IPTA lah kan, masuk melalui UPU. Dan ada saluran yang UKMI alternatif ni kan, saluran berbayar, tidak bersubsidi, alternatif yang diberikan kepada mana-mana calon, terbuka kepada semua. Dan dia pun terbuka kepada tak kira peringkat umur. Ada student kita baru ni daripada Brunei yang memohon undang-undang umur 70 tahun. 70 tahun. 10 tahun Dan dari segi kelayakan, walaupun menggunakan sijil yang lama, kita dah hantar semakan, lepas syarat. Oh, lepas Syarat dia. Which is dibenarkan masuk UKMI. Tapi kalau nak masuk untuk UPU, dia ada hak umur. Biasa kalau lepas STPM setaraf tu dalam 25 tahun ke bawah sahaja. Kalau ke atas tu memang dia dah kena cari tempat lain lah. Jadi macam aku malah cakap kan, dia less kompetitif tapi still tak senang. Betul. Jadi ada tips tak? Okey, tips dia senang je. Okay. Bila UKMI ni, kita punya sistem pemilihan calon tu, pelajar tu adalah base dia adalah first come first serve. Okey. Jadi kepada sesiapa, korang yang dah ada cukup kelayakan, cukup dokumen semua lengkap, kan, tak kira lah lepasan apa, A-level ke, IB ke, diploma, STPM, apa-apa sekalipun, foundation, yang penting diiktiraf MQA, okey, boleh terus memohon kerana kita buka permohonan sepanjang tahun. Jadi bila buka sepanjang tahun tu, siapa yang mohon dulu lengkap, di fakulti sana ada jawatankuasa pemilihan pelajar tu, dia akan tengok proses itu dan dia akan tengok siapa yang cepat akan beri offer dulu. Program ada yang ada interview juga ah. Ada yang ada interview. Ada yang ada interview, ada yang tak ada interview lah. Program yang ada interview ni memang program yang Ramai Yang lah. demand tinggi lah. Demand tinggi lah. Macam program medik, law kan, macam program business kan, business ekonomi, media komunikasi, itu program yang memang high demand lah. High demand. Memang setiap tahun memang cakap kalau tanya saya memang kena cepat lah. bukan UPU je orang mohon, orang mohon UKMI pun banyak. Betul, UKMI pun ramai walaupun program tu berbayar. Program paling famous ni apa? Program paling famous semestinya medik lah. Medik lah kat UKM ni. Okay. Medik kerana kita pun ada hospital sendiri kan, seperti yang kita pun maklum, ada hospital kanak-kanak yang baru kan dari HTM sekarang ni. So, program medik ni pun kuotanya agak terhad juga. Okey, ini pun saya nak remind juga, nak highlight juga. Walaupun program UKMI still ada kuota juga. Terikat kepada kuota juga, maknanya kita tak boleh simply offer sebanyak mungkin lah. Sebab kita kena ikut kapasiti yang ada, pensyarah, fasiliti semua tu lah. Dan macam saya cakap tadi, kita menjaga kualiti kan? Betul. Kota tu setiap tahun tak sama Tak lah. sama. Kita boleh banyak Betul. tahun depan sikit. So macam medik tadi tu, contoh even untuk tahun lepas 2024 kita buka 70 tempat dia. Tapi permohonan agak tinggi jugalah, lebih 200. Oh, banyak juga. Modern kuarter daripada tu Lebih memang daripada, memang baru dapat baru dapat. Baru kita tahu kan. So nak mohon tu kena cepat. Dia bukan semata-mata lepas syarat, tapi kena cepat. Itu yang penting. Sistem belajar dia dia sama. Sebab kan UKM ni kita fasiliti kita lengkap. Macam medik tadi kita ada hospital sendiri. Sama lah dengan UPU. Okey, secara umumnya program tu adalah sama. Jadi pembelajaran semua tu adalah sama. Pensyarah sama, fasiliti sama. Bergraduasi nanti pun bersama-sama dengan pelajar UPU. Beza dia tadi tu, yang utama adalah dari segi saluran kemasukan tu. Itu yang special. Maknanya kalau UPU kita mohon medik kan, belum tentu kita dapat. Itulah bergantung kepada kita punya performance, merit dan sebagainya. Kalau UKMI ni, kita mohon medik, lepas akademik, lepas interview, confirm dapat. Dia macam tu. Syok lah.
Jadi member pun tak tahu Boleh. lah kita ni masuk saluran apa. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita masuk saluran mana-mana. Betul. Sebab kelayakan tu sebenarnya sama. Tapi Kelayakan tu sama. sebab ada orang tanya sebelum ni, dia kata masuk apa kalau UKMI ni macam tak pandai lah. Tapi sebenarnya itulah macam Akmal sendiri cakap. Syarat sama. Dah requirement sama. Sama. Tak ada beza pun. Requirement sama. Kita tak ada bezakan pelajar. Maknanya nombor matrik mereka masuk pun sama. Mereka duduk di dalam kelas yang sama kecuali ada program-program yang demand tinggi yang kita terpaksa asingkan set kelas tu. Tapi still dekat tempat yang sama. Syarah yang sama. Syarah yang sama, fasiliti Senang yang cerita sama. macam ni lah. Surat beranak dia sama. Bila surat beranak sama, abang ke adik ke semua dalam satu rahim yang sama lah. Lebih mudah lah, itulah. lebih mudah faham. Itu senang cerita lah. Okey. Ada apa-apa lagi? Okey. Satulah nak tambah sebab ada juga yang tanya. Kalau saya tak ada SPM kan, tak ada SPM ataupun ikut mak ayah dulu sebagai expat kat luar negara kan. Saya nak balik Malaysia, tak ada SPM tapi nak masuk IPTA. UKM lah khususnya kat sini, boleh ke tidak? Okey, kalau dulu pelajar ni, student ni wajib ambil SPM sebagai calon persendirian lah. Kan, untuk dapatkan bahasa Melayu sejarah tadi. Tapi bermula 2021, okey, Senat kita dah meluluskan calon ni tadi dia boleh masuk tanpa SPM. Dia guna je apa yang dia belajar dekat luar negara tu. Contoh yang paling senang O-level lah, yang biasa kita selalu dengar kan. Mungkin O-level yang sama taraf dengan SPM kalau dekat Malaysia. Terus dia boleh memohon asasi ataupun kalau lepas asasi dia terus masuk DT tanpa SPM. Dengan syarat masa dia tempoh belajar tu nanti dia kena ada ambil subjek bahasa Melayu lah, komunikasi, untuk kita setarakan. Kita dah setarakan dengan SPM punya bahasa Melayu tu. Saya rasa last lah soalan saya sebab kita shock sebenarnya borak dengan Itulah, belajar. shock. Banyak benda nak Banyak share benda ni. kita belajar Banyak tapi benda. ni last lah saya rasa sebab ramai orang tanya juga. Saya pernah nampak orang tanya asasi tertutup kita terima tak masuk. So dia daripada asasi tertutup daripada universiti lain kita terima tak masuk. Okey, ni pun soalan gila jugalah. Kalau kita pergi kan event dekat luar, jawapannya dari sudut UKM kita terima. Okey, asasi tertutup ni sebenarnya syarat kita menerima asasi yang diiktiraf MQA dengan CGPA yang baik. Itu saja syarat dia daripada UKM. Melepasi requirement Melepasi requirement lah. Kalau nak masuk medik 3.8, nak masuk law 3.3, masuk engineering 3.0 dan sebagainya. So kalau lepas je tu, tak kira lah asasi dia tertutup ke, terbuka ke, boleh masuk kat situ. Okay. Cantik lah. Okay. Dia kalau lah dulu masa zaman kita budak-budak kan. Benda tak ni payah. sebenarnya tahu. Tapi sebenarnya dulu nak dibandingkan dengan sekarang, dulu lagi less kompetitif lah daripada betul. sekarang. Sebab tu sekarang kita dah buat program yang macam ni supaya ramai lagi orang yang betul-betul nak belajar kat UKM boleh masuk UKM. Betul. Sebab UKM ni selain daripada nama, ranking dan sebagainya, orang nak vibe dia tu kan. Betul. Tu benda So yang best. itulah macam saya selalu cakap lah. Kenapa kita nak belajar ialah dekat tempat yang mungkin kita rasa mungkin dari segi kualiti kita tak sebagus UKM tetapi dengan membayar yuran yang sebenarnya lebih kompetitif, lebih affordable. Okey, kita boleh dapatkan sijil daripada UKM sama dengan budak-budak EBU. Cuma beza yuran tu kita masih lagi tak capai tahap macam swasta punya mahal lah. Kalau kita compare dengan kebanyakan universiti swasta di Malaysia lah, kita ambil kat Malaysia, kita antara yang murah. Tapi tak dinafikan ada universiti yang lagi murah daripada kita. Tapi kita kena tengok secara keseluruhan lah, bukan yuran je. Tengok ranking. Tengok ranking, Facility. sijil dia, penerimaan. Kita punya employability rate untuk tahun ini UKM 95%. Maknanya daripada 100 orang tu 95 tu mesti dapat kerja punya. Lepasan daripada UKM. So yang tu yang kita nak. So bukannya yuran saja. So dia pergi luar mana-mana pun tengok UKM kan. Dia memang duduk atas lah. Betul lah. Sebab kita semua ada pengalaman. Saya alumni UKM pun pernah nak mohon kerja kat luar negara pun memang dia pilih top 5 universiti sahaja. Okey. Aduh, memang best lah borak. Tapi tak boleh buat apa. Kita Okay. ada ni kan. Ini Masih berapa minit ada ni? kekangan. Jadi terima kasih Amal Okey. sebab kita nak buka segmen untuk yang orang lain pula. Boleh. Jadi kepada yang menonton, teruskan menonton. Lepas ni kita masuk segmen lain.